Kickstarter Chris Kebun aku pun dah lama tak ganti dia pun, dah loloi dah. Jadi kita datang kat Zarin Motor World, kita tukar Kickstarter. Alah, kecil punya hal. Okey, siap. Motor pun kita dah tukar barang. Sekarang kita isi minyak dulu. Lepas ni nak bergerak terus ke Kuala Lumpur, Putrajaya. Terbaik. Sekarang aku berada di Kuala Ipoh Selatan. Kita nak bergerak dah. Let's go! Nanya gua terpurung hujan lebat lah pula. Dah masuk sini sekejap, area Tapa. Berhenti isi minyak, top up. Lepas ni last stop kita akan pergi ke area Ulu Berenang. Jumpa lagi bang. Baik. Minyak pun dah isi. Let's go! RR pun kosong man. Masuk area Ulu Berenang, berhenti isi minyak. Dah penat dah ni, tak sabar nak sampai buka puasa. Oh! Masuk sini sekejap, area Sungai Buloh, berhenti isi minyak dan kita akan bergerak. Minyak pun dah isi, jom kita bergerak. Baru je nak gerak Sungai Buloh, nah ada berada ni rosak. Jadi aku pun tunda lah dia sampai ke Kot Dam, Kota Damansara. Settle aku tunda dia, aku terus menuju ke Seri Kembangan, balik rumah bini aku. Nah, tukarlah baju Melayu, barulah ngam, lawa, smart. Kita lama tak jumpa kawan kita. Siap Fizi? Baik. Baik. Jom. Alhamdulillah aku dah selamat sampai Kompleks Seri Perdana. Kita nak masuk ke dalam. Okay, kita dah sampai. Sihat bang? Ya, alhamdulillah. Baik. Boleh naik bang? Baik bang. Sihat bang? Alhamdulillah. Baik. Ada Zuhan. Hey. Ada si Fizi. Ya. Ada Sugu. Kita dah selamat turun daripada pagi. Kita nak terus masuk ke dalam. Dibuka. Kasut dia buka awak. Alamak. Tata meja 10. Okay, alright. Terima kasih. Hidup ni terlampau random. Baik lah Fizi. Baik lah. Baik. Untunglah. Dapat join buka puasa bersama PMX dengan media dan juga berpengaruh. CEO Chris akhirnya sampai Seri Perdana. Jim, sihat lah? Baik. David, puasa tak? Puasa mesti penuh lah. Mantap. Kita pun ada Kak Puspa dengan Abang Kasha. One, two. Selamat membuka puasa. Terbaik. Alhamdulillah majlis berbuka puasa pun dah selesai. Let's go. Penat tak Fizi? Oh, boleh Lino. Dah turun. So, alright guys, jangan lupa follow aku untuk next vlog yang akan datang. Terbaik.